Okey, jom kita jahit. Abi nak ajak perempuan ni. Okey, yang pertama sekali so kita kenalah peniti kan. Peniti elok-elok dulu. Okey, langkah yang pertama peniti, langkah yang kedua kita kena jahit kasar. Okey, so macam mana kita nak jahit kasar ni? Okey, untuk jahit kasar ni kita jahit dia dekat sini lebih kurang 1 mata jarum lah dekat daripada jahit tepi tu. Okey, jom. Jahit tepi, jahit kasar mata 5. Yang ni selepas jahit kasar dia kena terus dia kena buat dia tak boleh duk peram-peram dah. Sat lagi dia terlekat pula kesan mata jarum kat situ tak cantik baju orang. Okey. Okay, ni cara dia nah, ni cara dia. InsyaAllah baju kita tetap cantik walaupun kita jahit sembat mesin. Malah dia akan lebih tahan lama. Dia tak putih. Kalau kita buat manual kan, silat-silat masuk mesin basuh so dia boleh terputih. Lepas tu nak kena bersambung-sambung pula. Tapi kalau kita jahit sembat mesin ni, okay, so dia akan jadi lebih kemas, dia lebih tahan lasak. Kemas tak kemas, dia tengok kepada cara kita jahit. Okay, so Abi tak habiskan sebab sat lagi panjang pula video ni. Okay, jom Abi nak tunjuk macam mana. So ni pandangan daripada luar lah. Okay, jom kita tengok. Okay, sekarang ni Abi kecilkan mata jahitan kepada 2. Okay, so semua baju kita kena letak ke sebelah sini. Okay. Kat sini. Lupa dah. Ni. Kita letak. Okay, tengok elok-elok lah. So yang ni hujung dia. Okay, so kita lipat macam ni. Okay, Abi ulang balik nak bagi ingat. Okay, ni bawah baju kan. So ni daripada arah dalam kan. So sekarang ni kita pegang, kita lipat macam tu. Okay, baik, jom. Okay, mula-mula sekali kita kena ni jahit dia. Jahit bahagian apa ni panggil? Jahit tepi tu So kita agak-agak lah dalam 5 ataupun 6 mata jahitan. Okay, so kemudian kan bila dah sampai yang ni kita tolak lah pi ke rapat sedikit. Pi rapat ke sikit ke apa ni ke ni benang jahit tepi tu. Okay, kemudian mata jarum kita ni kan kita bagi dia cubit. Nampak tak? Nampak tak? Mai kat sini sikit kita bagi dia cubit sikit saja. Okey, dah cubit kita bawa mai balik kat sini. Okey, kemudian kita jahitlah balik. 1 2 3 4 5. Kita bajet-bajet macam tu saja kan 5 mata jahitan. Okey, dah sampai kat situ, kita tolak sikit saja, nampak tu? Jangan banyak sangat cubit. Bagi dia masuk sikit saja. Okey, lepas tu kita bawa keluar balik. Bawa keluar balik. Gitu. Okey. So anda kena buat baru boleh tahu kan? Baru boleh tahu. Jangan panjang sangat. Okey, jangan panjang sangat. Okay, sekarang ni masuk. Okey, lepas tu kita keluar balik. Macam tu kita keluar balik. So jangan apa tau? Jangan duk pijak banyak kali sangat. Okay. So jaga. Buat macam ni. So ulang sampai habis insya-Allah. Ingat tau, cubit sikit-sikit saja. Kalau cubit banyak, so dia akan nampak jugalah mata jahitan tu. Okay. So kita tak mau dia besar-besar. Okay. So jom kita tengok hasil dekat belakang dia macam mana. Okay. Nampak tak? So dia tak nampak pun. Padahal dia dah melekat ni 1, 2, 3. Okay. So anda buat sampai habis dan hasil dia, mari tunjuk dia akan jadi seperti di tangan ni. Nampak tak? Tu mata kita jahit benang dah sama warna. So tak nampak pun macam kata kita sembat kan. So daripada luar ni tak bergosok lagi kan. So dia nampak lah macam lain macam tu. Okay. Okay, baik. So selamat Okay, untuk raya tahun ni Awi ada hadiah yang nak Awi berikan kepada anda, iaitu set combo manis raya. Okay, set ni bermula dengan harga dia RM230, tapi Awi nak bagi dengan harga RM99 sahaja. Okay, terhad hanya 100 unit. So apa yang akan anda dapat? Yang pertama, sebuah buku koleksi manis raya Awi Manik. So anda juga akan mendapat 5 pola pelbagai pilihan anda sendiri. So anda akan dapat set pola acuan leher baju Melayu dan sampul raya Awi Manik. Juga anda akan dapat yang best sekali, free postage. So cepat-cepat grab, hanya ada 100 unit sahaja. Okay, so selamat Hari Raya.